வணக்கம் சசி. எஸ் பாஸ். அப்புறம் காத்து ஓட்டமா காத்து வாங்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு. எங்க இருக்கீங்க இப்ப? இப்ப சில்வர் லேக். இது சில்வர் லேக் பத்துகஜா. ஓகே. அவுட்லெட். இந்த ஷாப்பிங் சென்டர் நிறைய இருக்குது. சரி. இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப வேலை செஞ்சிருக்கேன். ரொம்ப டிசைனும் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். மெயின் ஆஃபீஸ்லாம் ஏன் டிசைன் தான். வாங்க அதை நான் காமிக்கிறேன். நீங்க அதெல்லாம் காமிக்க போறீங்க. நம்ம காமிக்க போறேன். ஒரு 5-6 கடை நம்ம செஞ்சிருக்கோம். சரி. அந்த இங்கெல்லாம் வந்து கடை கட்டுறது செய்யறது ரெனோவேஷன் டிசைன்லாம் 1 மந்த்க்குள்ள செஞ்சு கொடுத்தோம். அதாவது ஷார்ட் ஃப்ரேம்ல நீங்க வந்து ஷார்ட் டைம்ல வந்து அழகா செஞ்சு கொடுத்துறோம். ஆமா. அதுக்கு மேலனா சார்ஜஸ். சரி. இங்க பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நிறைய பிராண்டடான அவுட்லெட்ஸ் தான் நிறைய இருக்கு. ஆமா ஆமா. இது மேமா பிராண்டட் அவுட்லெட்ஸ். முத கூட நான் வந்து இன்னைக்கு கோச்சில உட்காந்துருந்தேன். கோச்சில பாத்தீங்கன்னா சட்ட துணிமணி மட்டும் இல்லாம கோச் காஃபி ஹவுஸ் ஆமா அப்படின்னு தோற்றுருக்காங்க. மலேசியாவில் வந்து கோச்சோட ஐஸ்கிரீம் கடையும் கேஃபே கடையும் பத்துகஜா சில்வர் லேக்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் திறந்துருக்காங்க. ஆமா. நீங்க வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் காமிக்க போறீங்க. ஆமா. இப்ப போய் பார்ப்போம். போவோம். வாங்க லெட்ஸ் கோ. Oke, ini information center pun saya juga desain dalam itu. Orang boleh tengok juga. Hai. Lepas tu, hai, ngam-ngam GM pun ada dalam. Hai Adib. Hello Mr. Sasi. Apa khabar? Baik. Lama tak jumpa ah? Ya. Welcome to Silver Lakes. Saya nak buat TikTok. Mau kasih tunjuk orang saya main design semua. Oh ya, boleh Mr. Sasi tengok. Cantik. Ini daripada Wings. Dibuat hasil daripada Wings. This is our customer service office. Mr. Sasi yang reka bentuk ni dengan dia yang ubah suai tempat ni. Cantik. Okay, thank you. Pun dekat kita main kilang sendiri design dengan kita sendiri buat juga. Ini kerusi pun buat dengan kayu. Kayu apa itu Sasi? Ini kayu meranti. Kita buat dengan kayu meranti. Lepas tu ini memang kita reka bentuk semua kita sendiri design. Ini aircon, ceiling. Dalam Adif, saya ingat dalam 2 minggu saya siapkan. Ya, dalam masa 2 minggu. 2 minggu. Sini tempoh ada 2 minggu saja. Hello Sasi, welcome to Silver Lake ya. Okay, thanks. Kita dekat coach ni. This is a peanut butter jelly ice cream. Memang sedap. You see, dia pun special tau. Setiap hari dia buat batch baru. Jadi ini you kena cuba. Tapi ice chocolate ni kita kena minum macam ni Sasi. Okay, tolong aja. Okay, Sasi letak, tolong buka tu. Lepas tu Sasi tengok ya, dalam ni kita ada ais yang berbentuk C, simbol coach. Ini coklat topping dia. Alright. So sekarang kita letak ais dia dulu. Sasi boleh letak ais. Okay, stirrer dalam ni ada stirrer. Mana kita punya stirrer tu? Okay dia. Alright. Lepas ni Sasi ambil coklat. Okay, ambil coklat tu. Sekarang kita masuk ke dalam dalam susu ni. This is how you enjoy your chocolate ice. Cold chocolate ice, okay? Okay, bos. Ini nombor 2. Lemari kafe. Ini kita design dan buat dalam 1 bulan kita siap. Okay. Jom kita masuk dalam. Ini style industri. Okay. Kita buat semua lah. Wiring lampu, counter, semua kita design. Okay. Yang ini meja, saya ni kilang buat. Meja, ini kilang buat. Ini design pun Wings lah. Okay. Ini Lala pun saya juga buat, butik Lala. Ini signboard saya design. Ini semua pun saya design juga. Jom kita masuk dalam. Hai, how are you? Sekejap saya mau ambil TikTok. Kasih tahu. Okay. Ini lantai pun kita cat dengan epoxy. Different color. Orang pun boleh mari sini beli barang lah, batik-batik. Design pun cantik. Okay. Lepas tu ini special, ini gelas. Ini gelasnya hal lah. Banyak besar macam cerita ada, tapi mau cakap susah. Betul kan Miss? Okay, ini buat dengan kayu. Ini semua dengan kayu. Betul dengan kayu kan? Dia orang cakap baru orang percaya mah. Okay, ini semua pakai kayu lama. Pintu lama. Okay, ini different concept. Okay.
Okey. Nombor ketiga, ini mood board. Ini mood board pun kita buat. Tapi ini design, KL orang buat. Ini kita buat filling, wiring dan barang kita finishing ni barang semua kita buat. Dalam 1 bulan kita siap. Hai. Sekejap saya nak angkat shooting sekejap. So ini berapa lama you ambil? Dalam 1 bulan. Siap, mesti kena siap kan? Ya. Memang kita 1 bulan siap. Okey, saya datang sini mengangkat TikTok gambar sebab saya buat di bangunan. Oh, tengok. Ini sini ni manager. Ini manager. Paksa saya Mai beli manager kasut. Mai. Ya, pasal ni bukan paksa diskaun kan? Ada dapat Special diskaun lah sebab saya bukan buat paksa. ini renovation punya kedai punya pasal dia pun kasih diskaun. Bagus. Janganlah semua orang boleh dapat diskaun Boleh. Bolehlah sikit bagilah. Terima kasih. Okey, terima kasih.